Ni kampung saya nak cerita ni. Saya buat mahat tafiz. Boleh no? Kita sampai pukul 12. Tak apa, raya Cina. Kita nak balik pun tak apa dah. Kampung saya ni buat mahat tafiz macam ni lah. Tuan-tuan tahu, pertama kali forum, saya dengan Ustaz Aslin, dengan Ustaz Sapidin. Orang kampung tak suka saya. Tuan-tuan tahu pasal apa? Bila buat forum, ni ganggu parking. Mereka pergi report polis malam tu. Polis main belakang ni. Masa tu tak ada ni apa. Cuma buat apa kemah lah. Polis main belakang buat macam ni. Ustaz, buat payung. Saya kata, dia bila tunjuk payung, saya buat macam ni. Hujan tak turun. Saya kata, hujan tak turun. Polis tu punya bengang. Dia suruh berhenti. Bila suruh berhenti, saya tahu Ustaz Slim. Polis suruh berhenti. Ustaz Slim hantam lagi hari tu. Oh, apa nak buat agama pun sampai tak suka. Dah hantam sungguh. Orang report polis, tuan-tuan. Semata-mata nak buat mahat tafiz. Bila report polis, tuan-tuan, saya habis tanya, Datuk, pasal apa? Ada orang report Ustaz. Orang tak suka Ustaz. Ni buat mahat tafiz ni, ganggu ni, jam jalan. Masa tu jalan kampung. Saya kata kami buat benda baik. Benda baik. Ni orang report. Saya kata ni premis saya. Memang premis Ustaz, tapi parking. Saya kata tak apalah. Nanti saya buat lagi. Masa hari tu tuan-tuan, derma dapat 32,000. Ada seorang makcik bagi rantai mah dengan nilai 16,000. Rantai mah tu saya buat titi sebelah belakang. Buat sebelah belakang tu, bila buat titi tu yang Malakoff estate-nya. Saya pergi jumpa Malakoff, dia kata ni jalan ni bukan kami punya. Tu siapa punya? Jabatan Parit dan Tali Air, Saliran, JPS. Saya pergi pula JPS ambil gambar. Dia kata, ni bukan kami punya. Saya berfikir, sana bukan, sini bukan, ni siapa punya? Aku punya. Saya pun bubuh lah. Batu bergelok kan, lampu. Kau ni bubuh dengan signboard, ni saya punya. Buat bergelok. Bila buat bergelok, orang lalu melalui itu. Tak ganggu orang kampung. Barulah saya ambil pelajar macam ni. Bila ambil pelajar, bang, strategi pertama saya tak mau gaduh dengan orang. Saya tak mau kacau orang. Saya nak ubah mereka, saya ubah diri saya. Macam mana? Depa keluarga mati, pelajar ni akan pergi baca Quran. Daripada malam mati tu, sampai ke bumi. Orang yang report polis tu mak dia mati. Saya kata pelajar, 5 orang pergi baca Quran. Baca 3 jam balik, tukar pula. Sampai mak dia ke bumi. Bila mak dia ke bumi, dia mai jumpa saya. Ustaz tahu tak siapa hak report tu? Tak tahu. Saya, Ustaz. Dia mengaku sendiri. Saya kata, tak apa, cikgu, tuan. Cikgu report, tak apalah, cikgu dulu tak faham. Sebenarnya saya nak buat benda baik. Tengok, saya nak ubah orang, saya ubah diri. Akhirnya cucu dia main hantar sekolah saya, main hafal Quran. Lah ni, tuan-tuan, baru ni ada 2 orang anak muda. Cukup meluat kat saya. Saya lalu kereta ni, dia lalu belakang ni macam ludah. Pui. Ludah, tuan-tuan. Punya tak sukanya. Saya kata, tak apa, tak suka. Tiba-tiba, pak dia sakit. Pak dia sakit, dia tak tahu nak buat apa. Sebab kampung tu, orang tua-tua dah meninggal lah. Umur 60 kebanyakan meninggal lah. Saya nak tanya, sini ada umur 60 sini? Tak ada, mati habis dah. Tengok, Alhamdulillah, tuan-tuan. Saluran pertama tak ada dah. Ni kebanyakan, bila meninggal, yang ada siapa? Bapak saya aja. Dialah semelih, dialah baca doa, dialah tahlil. Jadi bapak tak larat. Siapa nak ganti? Saya. Bila tahlil, Ustaz Abdullah Khairi. Saya pi. Bila nak semelih, saya semelih. Bila nak buat apa saya pi. Akhirnya tuan-tuan, dia tak tahu nak pergi buat apa, dia pergi jumpa ayah dia. Ni pak saya ni duduk nazak macam mana nak buat. Dia kata aku tak larat, dia kata hampir cari sebelah. Sebelah tu saya. Bayang dia duduk meluat kat saya. Lain kali pergi juga. Assalamualaikum Ustaz. Saya keluar. Ada apa? Saya sebut nama. Ada apa? Bapak saya Ustaz pergi tengok Ustaz. Tak tahu lah. Tak tahu rasa nazak saya pergi. Bapak dia ni duduk hospital. Kepala Batas. Pergi tengok tuan-tuan. Allah, pak dia nazak sungguh. Saya kata, tanya dah doktor. Doktor Melayu, bukan dengan doktor Cina. Doktor Cina kata, biak macam ni. Doktor Melayu kata apa? Doktor Melayu kata, tak ada harapan. Saya pun peganglah, kita pun pandai juga. Bak orang nak mati kan, pegang tangan, pegang apa semua. Ni lambat lagi nak mati, ni lambat lagi. Pasal dia pun, lambat lah kan. Ni, lambat lagi. Cepat apa? Kan, pegang-pegang, tak ada reaksi dah. Ni, jantung dia, tin 60 lah. Yang bawah. Saya kata mengikut pandangan saya. Saya ni mengaji bab, bukan saja bab agama, bab sains. Saya nak ikut ni. Kalau boleh awak balik. Kata betul ke Ustaz? Betul. Balik biar mati. Pak kita ni depan mata kita. Tu macam mana Ustaz? Esok pergi jumpa doktor Melayu, minta. Kalau kata boleh balik, awak balik. Pergi jumpa doktor kata, awak balik lah, tak ada harapan lah. Sebab otak dia dah tak ada.
Jadi awak balik. Saya buat macam mana? Budak-budak ni saya pergi hantar. 5 jam baca Quran, ganti. Rupanya seminggu tak mati lagi. Budak-budak, apa ustaz? Tak mati lagi ustaz. Depa bercemur ya tuan-tuan. Tuan-tuan bayang tengok. Ustaz tak mati. Saya kata aku pun tak tahu. Macam mana nak buat ni? Allahu Akbar. Hari yang ke-8 meninggal. Bila meninggal, dia mai jumpa saya. Ustaz, terima kasih ustaz. Anak-anak murid ustaz baca tu 8 hari. Tak habis ni, silang berganti. Bapa kami mati dengan mendengar Al-Quran. Walaupun otak dia tak ada. Ustaz, terima kasih. Allah cukup bagus dengan saya. Allahu Akbar. Saya nak abang. Sebab tu jangan ubah orang. Kita ubah diri kita. Kita akan ubah segala-galanya. Sebab tu makcik, kalau ada masalah dengan suami, cuba pick up balik diri kita. Mungkin kita ada masalah. Cara cakap kita, cara pergaulan kita. Abang, kalau isteri kita tak hormat kita, cuba tengok. Kita hormat mereka tak? Kadang kita pun tak hormat. Apa? Hoi ah. Saya memang hoi. Bini yang. Boleh cek. Bini yang. Ustaz abang yang tak? Yang dia yang Ustaz Darling. Amboi hang darling. Aku promote tu mah. Meluat aku dengar berbulu dengar darling. Ustaz Jeffrey. Dah ling. Sebab dua. dah ling. No boleh. Okey. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, ingat kalau ada masalah dalam rumah tangga, doa banyak-banyak. Satu lagi doa yang terakhir. Apa dia? Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Minta petunjuk. Minta Tuhan bagi hidayah kat isteri kita, suami kita. Sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah. Minta ni hidayah kat anak-anak kita ni semua. InsyaAllah tuan-tuan kita akan kekal di dunia dan kekal di akhirat esok yang kekal abadi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.